Alhamdulillah. Pada mau. Terang. Dia Arif celek. Macam biasa kita ke waterfall kecil. Comel. Kita ada pool. Hello. Lagi ni? Mamai? No! Yes! Oh no. Okey. Susun. Dapat tu saja. Jatuh bawah disqualify. Okey, 1, 2, 3. Kita cari yang mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar sahabat-sahabat MK Anjun Channel? Lama betul kita tidak bersua di YouTube ini. Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama kami walaupun agak lama menyepi tanpa sebarang video baru. Tapi kali ini MK Anjun Channel kembali, geng. Kalau sebelum ini anda selalu mengikuti aktiviti perkemahan dan pengembaraan kami, untuk episod kali ini kami bawakan sesuatu yang berbeza. Tiada kemah, tiada unggun api, tetapi yang ada adalah kemeriahan, gelak ketawa, ukuah dan kenangan yang cukup bermakna. Kami berada di Bandar Bersejarah Melaka untuk menjayakan dan memeriahkan Family Day Grup Unit Tungkastra, geng. Pelbagai aktiviti menarik, cabaran santai, suasana penuh kekeluargaan dan momen-momen terbaik berjaya kami rakam khas untuk anda semua. Jadi pastikan anda tonton video ini sampai habis, geng, kerana banyak aksi menarik dan kenangan indah yang bakal dikongsikan. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share untuk terus menyokong MK Anjun Channel. Tanpa membuang masa, mari kita layan kemeriahan Family Day Grup Unit Tungkastra di Melaka. Let's go, gang! Gang, Assalamualaikum. So kita stop sekejap, berhenti di hentian atas Kesas ni, highway Kesas. Kita tunggu kita punya sahabat kita ni. Dia down the way, katanya daripada kapal ni. So kita tengok kenderaan di atas jalan ni, kan. Kelihatan banyak dengan lori ni. Hari raya ketiga sempena hari raya korban ni. Entahlah pukul berapa kita nak sampai ke destinasi yang kita nak tuju ni, kan. Apa pun, kan, kita mengharapkan perjalanan kita ini dipermudahkan. Semoga perjalanan kita juga lancar, terhindar dari musibah-musibah yang tidak diinginilah. Kawan kita pun dah sampai, jadi kita tak ada nak ambil video ni.
teruskan perjalanan kita daripada hentian Kesas tadi. Kita menuju ke lokasi yang hendak kita tuju kan. Jadi alhamdulillah perjalanan kita setakat ni atas highway arah selatan, kereta banyak tapi masih lagi lancar, dan kita mendoakan sepanjang perjalanan kita ni tenang, lancar dan dipermudahkan urusan. Geng macam biasalah kan, kita bercuti ni kalau tak jam pun tak salah, apa pun yang kita santai-santai untuk menuju ke lokasi kita. Habis-habis geng, kita dalam kereta ni kita berkaraoke lah ya, kita bawa speaker kita untuk berkaraoke dalam kereta ni untuk menghiburkan hati kita geng. Betul, jalanan ni ambil masa juga kan. Hari macam nak hujan, mendung dah ni, tak hujan lagi, kita mendoakan cuaca pun baiklah. Okay geng, dan kita berhenti sekejap kan dekat hentian apa pun tak tahu ni. Kita sebab kita punya anak-anak dengan mem kita nak pergi tanda sekejap. Jadi kita santai-santai chill. Tak tahu nak buat apa ni, saya sokok dulu, ambil udara dulu. Jadi kita dah karaoke tekak dah sakit. So tolong beli air lah kan. Haus pun. Jumpa, stay tune guys. Kita sambung lagi perjalanan kita menuju ke destinasi. Harap boleh tahan lah ni hari kan. Kereta banyak siap mengalir ke arah selatan ni pun. Boleh lah kita berhenti pergi tandas, kita beli sikit jajan buat makan atas kereta ni. Lepas kita sambung lah. Dia daripada rumah jadi guys. Itu orang punya perjalanan nak sampai ke tempat yang kita tuju ni tak jauh juga lah, 2-3 jam juga. Okey lah, alhamdulillah. Sebenarnya aku taklah kalut pun. Bawa pun santai je 100 je kelajuan. Bagi kita banyak malah nak laju-laju. Kita yang penting biar selamat. Janji enjoy cuti kita. Kita berhenti makan dulu kat tengah hari, lepas tu kita akan solat Jumaat masjid depan kedai makan ni. Lepas kita tunaikan ibadah yang wajib kita ni sembahyang Jumaat, kita masuk check in lah di homestay yang telah kita booking kat kawasan mana. Dia datang bercuti di Melaka ni kan. Sekarang ni cuti kat Melaka ni. Kita macam makan dulu kan. Kita berhenti dekat pantai nasi kandak tu kan. Kenal tu. Baik. Makan dulu. Kita dah order dulu untuk makan tengah hari kita ni. Ini kedai, apa nama ni? Restoran apa ni? Ya, kedai nasi kandak. Restoran Maulana kan. Alhamdulillah lah, kita dah sampai di Melaka ni. Kita isi perut dulu. Lepas tu kita akan solat Jumaat dan terus kita check in. Kita punya masjid dengan kita punya homestay tak jauh lah. Alhamdulillah, jalanan kita dipermudahkan. Syukur.
Kita makan capati ya. Kita makan nasi. Ini kita punya kuah kambing. Thank you banyak. Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Untuk paling manfaat lagu surah. Seterusnya, alhamdulillah. Okay kan, baru nak duduk, diorang terus nak gerak ah. Kita jalan teruslah menuju ke homestay kita. Tapi sebelum tu kita cari sedikit bahan untuk buat makan malam ni kan, sebab kita malah nak pergi kat luar lah. Kita masak lagi baik sebab kita punya kawan tu chef. Dia masak sedap. Jadi kita jumpa sekejap lagi. Kita nak pergi ke Speedmart kot. Kita cari Speedmart dulu, kemudian kita masuk homestay. Dah sampai ke kita punya homestay kan, B1103. Assalamualaikum. Alright. Sekarang kita berada di homestay. Alhamdulillah. Okay, ini pandangan homestay itu. Boleh lah. Biasa-biasa je lah. Semua cukup. Ada peti ais. Ini dia. Ada dapur. Ada singgih. Apa itu kegunaan? So, homestay ni ada 3 bilik. Bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Ini bilik room 2. Aircon ada, kipas, nice. Room 1, room 2 tadi, ni room 3. Okay lah, room 3. 2 katil single. Room 1 dengan room 2 tadi. 1 katil queen size. Ngah. Oh, bilik room 1 tandasnya. Oh, ada tandas. Okay. Cantik, bersih. Oh, bilik 2 ni. Wow. Okay. Bilik 1 dengan bilik 3 dia akan share tandas. Bersih. Okay. Meja makan. Ni hujung ni cetek. Macam biasa, petang kita bawa budak-budak ni bagi kolam ke apartmen homestay. Aman. Ramai orang cuci juga. Ya geng. Kita tahu lah labu. Ya geng, dekat sini selain ada kolam, dia juga ada bola apa ni, main futsal ada. Di dewan ni untuk kita main badminton dalam tu, dan ada gym kan. Adalah okey, ramai orang ni semua yang bercuti. Wajarlah ni semua geng-geng yang bercuti dari mana aku tak tahu ni. Datang mandi lah petang sebab petang ni tak panas sangat, dia redup. Okay geng, selamat malam. Assalamualaikum. So tadi kita pergi mandi di kolam. Kita pun dah balik rumah, mandi balik, siap solat semua. Jadi mama semua tengah tengok masak lagi. Kita pun malam ni tak ada banyak tengok program juga hari. Program malam ni kita makan, santai, kita tidur kan.
Jadi kita punya chef pun, kita chef tengah sibuk buat masakan untuk malam. Ni chef dulu. Dan anak-anak macam biasa kan, menonton main handphone dah tu. Besok kita akan keluar masuk ke homestay yang kita dah check in sama grup kita selama 3 hari 2 malam. So memang pelbagai aktiviti sebab kita buat program family day. Anda kena terus nonton kan. Kita plan punya permainan yang lawak-lawak kan. Permainan anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa. So kat tempat kita pergi tu best. Orang tak cik lah. Assalamualaikum, selamat pagi kan. Hari pertama, pagi pertama kita di Melaka. So pagi ni jadi kita bangun awal sampai subuh tadi. Kita siap mandi, kita sarapan sikit. Aku nak tengok sikit view lah pagi dekat kawasan homestay ni yang penduduk. Alhamdulillah, segar udaranya, cantik. Pagi-pagi aku tengok ramai orang jogging kan. Aduh, kalau aku tahu ada pot jogging, jadi sampai semua aku turun dah jogging. Hari ni kita akan check out. Pukul 11 pagi nanti kita akan pindah ke homestay yang kita dah booking untuk buat family day. Satu homestay besar tu kita booking 5 family. Kita akan berkumpul dan acara family day akan bermula geng. So untuk hari ni, marilah kita tengok view Melaka ni. Aku duduk dekat Faiz Homestay. Mantap ni. Alhamdulillah. Macam ni lagi. Sebelah sana tu pantai, laut-laut. Sebelah sana dah laut. Ui, lawa. Orang ramai tengah jogging. Alhamdulillah, banyak rakyat Malaysia semua sudah mengamalkan gaya hidup sihat. Terbaik. Aku cukup suka kalau orang yang mengamalkan gaya hidup sihat ni. Jogging, terus walk. Mantap. Tahniah kepada anda semua. So kita di tingkat 11 di view bawah. Kita zoom dulu. Cantik. Tinggi. Melaka. Okay, Assalamualaikum geng. Kita pun dah check out daripada kita punya homestay tadi. Sekarang kita keluar pergi DIY jap. Kita beli barang-barang sikit untuk nak masuk ke homestay yang kedua ni. Ui, hangat kan. Dekat Melaka hangat kan. Tapi alhamdulillah cuaca walaupun panas tapi baik lagi orang kata. Kan kalau hujan kita tak boleh nak buat apa-apa aktiviti pula. So kita sekarang berada di kawasan mana aku pun dah tahu lah. Masih di Melaka. Kita nak cari makan tengah hari dulu. Barang pun kita dah beli dekat DIY. So lepas ni kita makan tengah hari. Malah nak pergi jauh-jauh, kita cari je lah kawasan ni. Banyak kedai makan kat sini guys. Apa pun gang, teruskan menonton guys.
So rombongan Cik Kia sekarang kita nak menuju cari makan tengah hari kita di sekitar kawasan DIY ni. Barang-barang untuk family day pun kita dah top up sikit. Dia hadiah sikit. Depan dah. Alhamdulillah. Cuaca baik. Okay kan, kita pun dah dapat tempat duduk untuk makan tengah hari kita. Ada. Kita ambil. Jom ke mana ni? Baker's Cottage. Baker. Okay. Okay. So ada ayam golek sekor, nasi 4 dengan air buat makan tengah hari kita ni. Alhamdulillah. Tempat duduk ada penuh. So orang lain kalau nak duduk balik, tempat duduk tak ada lagi. Jadi kami duduk. Tempat. Okay, gang. Macam biasa gang, kita ambil kita punya nasi dulu gang. Nasi tu apa dah? Nasi lagi 1. Ida punya tak siap-siap lagi. Nasi 1 lagi. So gang, orang kata makan kat sini sedap kan? Tu. Menu dah. Alhamdulillah. Kita makan tengah hari lah. Baker's Cottage. Okay gang. Kita teruskan makan tengah hari kita gang. Gambar sikit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gang, selain makan tu gang, kita pun dah ada sikit lah gang kat sini gang. Menarik gang. Kau nak makan apa lah. Menarik lah. Tak ke dulu lah kita, tak ke dulu. Makan banyak. So macam biasa kan, aku pun dah lapar ni. Yang penting kita makan dulu. Ayam sekor, nasi 1. Kita jumpa kan selepas aku habis makan ni, kita update lagi apa kita buat untuk hari ni. Tengah hari ni kita dah check in di homestay kedua kita untuk aktiviti Melaka ni, jalan-jalan bercuti di Melaka. So nama homestay yang kita ambil ni DRF Chalet gang, padu. Wow, ada 5 bilik. Satu kawasan yang besar gang. Memang mantap ni. Dan di tepi jalan besar gang. Sekejap aku tunjuk kan. So ini jalan besar dia gang. So DRF Chalet. Macam biasa kita tutup dulu. DRF Chalet. So bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, bilik keempat. Kenderaan kita parking depan bilik ya. So sana surau geng. Surau ini tempat dapur je. Ini tempat kita lepak untuk makan. Kita tengok surau dulu yang penting. Memang dia buat asing. Surau. Weh, padu. Jadi kita solat Zuhur. Kita tengok kolam dulu. Yang anak-anak suka kolam lah. Nama kita pergi kolam. Weh, yo. Kolam dia. Ada waterfall kecil. Comel. Kedalaman ni geng, owner baru cakap jadi 4 kaki untuk dewasa. So yang ini untuk kanak-kanak 2 kaki je. Okay geng, atas tu untuk game indoor game lah.
yang kita boleh buat dekat DRX Challenge. So ini bilik yang kelima gang. Bilik yang kelima ni. Wih, bilik kelima ni. Satu katil queen. Boleh masuk queen lagi. Kalau lah tak lama. Dia konsep dia macam studio. So ada gelanggang badminton. Ada pot lepak santai. So kawasan ni kan. Begini lah. Luas ni. Mantap. Esok kita dah boleh plan main game kat tengah-tengah ni. Kawasan besar ni. Kita susun kereta esok bagi cantik. Kita boleh guna ni. So mari kita tengok untuk indoor game di atas. Kena naik tangga lah. Masya Allah. Sedapnya duk bercuti ni. Pasti. Hello. So inilah indoor game. Yang ada carom. Ada pool. Kasut tak buka korang ni lah. Buka kat bawah lah kasut. Bukan kasut lah. Kasut buka bawah. Kasut. Oh. Kita ada pool. Mantap. Kita tengok view dah. Alhamdulillah. Lawa. InsyaAllah. So, dia bersebelahan dengan jalan besar kan? Walaupun dekat Melaka ni panas. Tapi angin sedap, angin ada. Angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi geng, bagi kami prepare dulu. Kita nak cari bilik mana kita duduk. Lepas tu kita solat, mandi. Lalu kita buatlah apa kita nak buat. Ingat bahagian dapur tu, bahan-bahan mentah tu nak kena simpan dulu. Baru kita main game sikit. Sambil kita tunggu kawan-kawan kita main game pun game. Apa main pool dengan carom je. Okey guys. Oh nampak gayanya. Seorang lagi kawan kita dah sampai ni. Ini tentera Jepun namanya. Jepun. Kata lambat laju juga dia menekan. Bininya driver. Baru sampai banyak bunyi. Tak gila lah sini. Dia pilih sini ke? Tengok dia pakai kat sini. Sana kecil kan? Sana kecil. Okay, kita tengah. Dia sampai terus load barang. Kita tak load barang lagi. Ya Allah. Janji manusia yang mendera kepadamu atau biarkan ia usah. Hello. 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 Kejam hanya aku selalu tersimbung. Aku yang mencari. Assalamualaikum, selamat malam geng. So malam kedua kita di Melaka, homestay yang kedua. So malam ni tadi lepas kita mandi kolam, kita mandi, cuci badan balik, kita dah solat. Sekarang masa untuk kita makan malam geng. Alhamdulillah. Jadi kita teruslah santai-santai, kita nak makan dulu. Okay guys, stay tune.
Selamat malam bertemu lagi. So kita semua dah selesai makan malam. Jadi malam pertama kita tak buat apa-apa banyak aktiviti. Kita hanya santai-santai buat aktiviti sendiri guys. Apa lagi? Semuanya bapak-bapak berkaraoke je lah. Inilah cara kita nak menghiburkan hati. Jadi jangan kita layan je rakan-rakan kita nak berkaraoke. Tapi anak-anak ada yang mandi pergi kolam. So dekat sini juga ada basikal. Basikal boleh naik. So kawasan dia luas kan. Kat depan tu ada court untuk main badminton. Ni boleh main basketball, bola keranjang. Sangat luas kan. Best ni, kawasan ni luas. Buat family day group memang mantap. So situ ruang lepak, dapur, dan sini kolam ni kan. Sana bilik nombor 5. Dia belakang sikit. Atas bilik nombor 5 tu kita boleh main carom dan main pool. Kau bertemu Ini ruang dapur dia. Tak apa tu? Gagak. Alam tak ada. Jamban dah. Dapur ada 2 dapur. So, kalau bawa bahan kita ada tempat buku sejuk buku. Kita ada tempat simpan sayur-sayur tadi. Pilihan semua ada. Kita lah kan. Baik. Jadi petang kita ada jumpa dengan dia punya owner. Owner datang. Kita menyembang-menyembang. Dia pun sporting. Di kolam kolam ni kita nak mandi 24 jam boleh. Kalau rasa korang tak mandi tu, korang berendam lah 24 jam kat sini ya. Esok bangun kecut geng. Terkurung hanya bertemankan sepi. Bisakah? Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi di hari kedua kita di homestay di Arit Chalet. Tapi ini hari yang ketiga dah kita ada di Melaka. Dan kita hari kedua di sini. Malam kita baru sampai. Jadi biasa hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggukan. Kita akan buat program pada pagi ini, program anak-anak lah. Kita mulakan program family day kita dengan game untuk anak-anak. Ada 5 game yang sedang diuruskan oleh mak-mak tu. Masih dalam perbincangan. Kita nak cari tempat, kita nak susun dulu barang-barang. Okay guys. Jadi Alhamdulillah pagi ni pun kita orang dah sarapan semua. Semua family pun dah bangun. So kita get ready saja untuk mulakan program ni pada bila-bila masa. Aku selaku juru kamera dan juga selaku MC untuk majlis family day ni. Wow game. Alhamdulillah cuaca kita dekat Melaka ni dah 3 hari di Melaka ni memang panas. Kita elok, kalau pun panas kita elok. Ada angin juga, angin sepoi-sepoi rasa. Dan sangat panas. Ada anak-anak juga yang dah turun ke kolam. So basahkan dulu sikit badan. Yang lain-lain dah tengah makan. Jadi kan, terima kasih yang sudah menonton. Kita tunggu. Nanti kita akan mulakan game. Kita akan mula lah.
Okay guys, pagi ni Master Chef kita sibuk masak. Nak buat apa ni tu? Sup ekor. Wow, bau pun dah mengancam. Tumis dulu, bahan-bahan tu buat sup. Menyelerakan. Tengok geng, ekor ni geng, alhamdulillah. Yang sempena hari raya korban baru-baru ni. Jadi daging sup ekor ni kita bawa ke sini. Oh, padu. Oh, alhamdulillah panas lah. Dekat ni panas kat Melaka. Yang baru pukul 9.40 pagi. Masih dah panas tu. Oh. Saya harapkan jaga anak-anak. Okay guys, pagi ni game pertama yang dimulakan. Alright. Apa nama game ni, Rek? Buah merpu. Game buah merpu. Mana dengar. Dalam tu. Berapa isi dalam dia? 28. Wah. Ya, pagi ni kita buat apa ni? Kita sementara menunggu game start, kita mulakan dengan game teka biji marpu dalam jajan. Ini masing-masing ni tengah menunggu untuk leka. Betul. Game. Geng, beginilah ceritanya geng. Kan memandangkan hadiahnya lumayan. Jadi masing-masing nak meneka tu tak boleh belau. Nombor. Kita mengharapkan gini sangat meriah. Baby tidur ni. Sekarang budak-budak tengah buat persediaan. Masing-masing tengah scouting. Siapa menang, siapa nak kalah. Okay? Ya, ini wajah-wajah pemain-pemain kita semua. Baik, mamai. Okey, ini penerangan daripada AJK permainan. Okey, kejap lagi kita akan start permainan kanak-kanak. Ya. Orang tengah bersemangat lagi ni. Mamai. So, kita tengoklah permainan ni nanti macam mana. Dan kesudahan permainan ni dan siapakah pemenang bagi permainan pertama. Okay, ready? Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! Keputusan bagi permainan pertama telah diketahui. So, kita nantikan penyampaian hadiah. Bila habis semua game tu baru kita bagi hadiah. Ya, AJK tengah sibuk membuat pengiraan. Masih lagi pengiraan siapa nombor 1 sampai nombor 8 tadi. Okey. Inilah suasana. Tak ramai tapi kita ada. Okey, anak-anak Untuk APP anak-anak je semua. Okey, kita tunggu untuk next permainan. Okey. Ini ada persiapan untuk permainan kedua. Bagi anak-anak punya game. Kita bagi anak-anak cerita game dia orang dulu. Sebelum hari semakin memanaskan keadaan. Okey. Nantikan next game untuk budak-budak pula. Okey geng, untuk game seterusnya. Golek bola ke botol. Anak Tono. Batu.
Banyak. Tak ada masa, tak ada masa. Tak kena kosong. Betul, balik kena terakhir. Ayah dah beri Okay, guys. Kita baru selesai game untuk anak-anak yang kedua. Yang pertama tadi game teka barang. Dan yang kedua game golek bola ke botol. Kita main balintin ya. Balintin tu golek tin aku rasa. Lebih kurang macam tu lah. So sekarang kita tengah nak menunjukkan untuk game yang ketiga. Tapi setakat ni alhamdulillah cuaca dah mula mendung. Pagi hangat, kita kesian juga kat anak-anak ni sebab panas. Kita rehat kejap ni bagi anak-anak minum air. Jadi kita sambung pula untuk game yang ketiga. Kita pastikan anak-anak semua happy lagi. Cepat terus saja, cepat. Agak gigil. Ada yang baik kawan dengan air. Ada pokok. Salah. Adik pokok. Cukup kan? Cari. Terima kasih kerja bawa saya. Siapa yang susah dia pergi sendiri di tempat yang ada lagi? Dua ada bawa lagi. Bawa saya. Ya Allah. Game macam ni lah. Game mencari harta karun untuk anak-anak. Kat mana kau cari ya? Dalam pokok ni tak cari. Kolam tak ada. Semua ada kat depan ni ya? Depan ni je. Biasa geng. Kita rehat dulu main game. Jadi anak-anak terus kolam. Bye. Bye. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Okay. Selamat petang geng. So petang ni aku punya turn untuk buat cokodok. Aku dah siap bancuh. Kita letak tepung, gula, garam, bawang dan ikan bilis geng. InsyaAllah kita masak hati yang ikhlas. InsyaAllah sedap. So yang tukang goreng kita nampak sabil. So kita panaskan minyak dulu geng.
Okey, geng. Bancuhan, tepung, bawang ikan bilis dah habis. Dan kita goreng lagi satu. Cucur goreng jagung. Cucur goreng jagung. Harap sedap lah. Yang tadi pelaju tu makan. Okay. Bakis tepung goreng. Ini cucuk jagung. Jemput jagung orang kata. Okey, kedua tak okey. Biru. Assalamualaikum, geng. Ini acara untuk malam kita. Malam kedua di sini. Makan malam dulu. Lepas kita makan malam, kita akan adakan program untuk bapa dan ibu saja. Program anak siang tadi dah habis. So, balance untuk game bapa malam ni ada lagi 2, 1. Yang lain dua game ibu-ibu. Itulah cerita ni. Satu hari kita berkicap, panas. Dia penat sikit lah. Okay, kan, kita kira jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Cik-cik kita tak habis lah. Kita banyak lah. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Itulah kata selekor ni siapa nak? Kecil sama tu. Ni kan? Ini tak ya dah. Yang tak ya dah. Dah lah. 3-1. Cara makan sudah dimulai sah. Jadi dia baca doa, nak buat video. Video makan kita pantai belum. Ini dah lapar siapa ni? Macam apa? Berbalak kecil tu, aduh. Macam mana kan? Terlupa diri. Oi, banyak makan eh. Jalan lagi. Ada kemana? Memang benar betul ni. Kita ambil. Ini dah kami nak tengok. Kita ambil. Bobot. Kau bobot. Sebelum Ni kita. dah. Dah. Ambil. Ni dah ni. Ni pada nama. Okey, guys. Tujuh. Ya. 1, 2, 3. Oh. Belum lagi tak? Atau dah tiga? Itu lagi lama. Oh, stick. 3, 1, 2, 3. Okay.
So, hari ni hari Tolong ambil kita ni, Bin. selesai challenge ni, hari challenge ni kita dah selesai 3 hari 2 malam. Sekarang game biasa kita sudah kemas-kemas siap sini untuk nak check out lagi. So lepas ni kita akan gerak cari makan dulu dan enjoy lah. Kemudian terima kasih kepada anda yang sudi menonton dan kepada yang sudi singgah. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sebentar lagi kita akan ambil gambar ramai-ramai dan semoga kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih guys. Bye.